Hai, saya Ashraf. Hari ini saya berada di Majlis Miftahul Ilmi STPM 2026. Majlis ini bukan sekadar simbolik permulaan, tetapi membawa mesej besar bahawa ilmu merupakan kunci kejayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, jom kita tengok suasana pada hari ini. لا تحصى عددا يا الله عليك قرار صلى Boleh tak abang bagi tips sebab apa abang jadi pelajar cemerlang dalam STPM 2026? Abang yang boleh bagi tips adalah bahawasanya tidak hanya belajar di dalam kelas, belajar tambahan itu dikira sebagai cukup untuk kita dapat berjaya di dunia ataupun di akhirat. Sebagai contoh, dalam belajar, abang semestinya akan fokus dalam kelas. Sememangnya semua pelajar cemerlang akan lakukan demikian. Namun, abang akan tambah lagi dengan amalan ibadah lah, iaitu rohani abang, supaya bila mana kejayaan abang itu tidak seimbang, supaya dengan abang melakukan ibadah itu, seperti setiap kali waktu rehat, abang akan spend masa lebih kurang 15 minit untuk tujuan mendekatkan diri kepada ilahi. Kerana kejayaan itu tidak semestinya belajar semata-mata. Okey, pertama sekali saya akan buat study group dengan kawan-kawan. Selain itu saya juga akan mengajar kawan-kawan tentang subjek yang saya kuasai. Saya juga akan banyak bertanya kepada guru bagi mata pelajaran yang saya lemah. Tips saya adalah selain kita hafal fakta kan, kita paling penting kena tahu teknik menjawab. Yang kedua, apa-apa tips yang cikgu bagi, kita kena turut. Sebab cikgu ni berpengalaman lah. Ketiga, selain kita belajar, doa tu jangan berhenti sebab doa ni adalah senjata lah. Semua belajar terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya Ashraf melaporkan sekitar Majlis Miftahul Ilmi STPM 2026. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku. Bye. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.